Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ilazati binti Muhammad Nazri dan saya dari kos Ijazah Sarjana Muda Sains Komputer Pembangunan Perisian. Dan reaction saya bila first dapat tahu saya dapat masuk Uniza adalah saya happy. Sebab saya ingatkan saya dapat Uniza dekat Gawada. Lalu bila tengok balik surat, besuk rupanya. Dia macam matahkan harapan saya lah duduk Gawada. Sebab saya asal Gawada, Tawang Terengganu. So dekat lah dengan rumah. Like 8 minit itu je dari rumah. So bila dapat tahu kena pergi besuk tu macam aduh kecewa juga nak terima ke tak nak. Tapi aduh ya rezeki kan. Kita dah tahu hal tuju kita ke taman lepas tu. So terima je lah. So saya expect semua benda dekat Gawada lah. Lepas tu last minute pihak Uniza beritahu kita orang kena pergi Uniza besuk terus. MMS dekat CD terus. So macam okey. Saya pun pergi Uniza besuk. Tarikh tu 10/11 saya ingat lagi. Hari first lah masuk. First saya duduk kat Blok A. First impression saya dekat Uniza besuk ni adalah pedalaman. Uniza besuk sangat-sangat jauh daripada orang. So like kita masuk jalan. Lepas tu dimasuk lagi selok-selok So jumpa saya Uniza besuk tu. Kalau dekat Gawada ni beza sebab ada mall lah. Tapi kat sini kalau paling terdekat pun pantai je lah. Banyak pantai and then banyak pokok-pokok kat sini. Tasik pun ada. Lepas tu student juga boleh pergi jogging. Lepas tu so selama 3 tahun saya duduk sini, saya boleh katakan besuk ni lagi tenang lah berbanding duduk kat Gawada. Gawada ni student dia ramai berbanding besuk. So besuk ni macam santai-santai je. So kalau kita orang pergi kelas, pemakaian dia tu duduk ketat macam dekat Gawada. So pemakaian kat sini pun santai-santai tapi taklah terlalu bebas mengikut etika fleksibel. Apa itu PP? So basically saya ambil course ni pun dekat UPU pilihan nombor 7. Bukan pilihan yang first Sebab first pilihan saya TESOL bahasa Inggeris. Tapi dapat UPU Uniza nombor 7 and then PP. Saya actually tak tahu sangat pasal PP ni. Apa benda PP ni? Short form dia benda ke? So bila saya research, PP ni adalah pembangunan perisian. So basically course PP ni nak kata susah, boleh lah. Ada pros and cons dia lah. Bagi saya pros dia banyak lebih kepada coding. Cons dia kita kena banyak belajar pasal coding, dia punya software, kita kena guna apakah. Macam saya guna VS Code. Lepas tu dekat sini pun mata pelajaran dia pun boleh lah di catch up je. So FYP saya buat sistem untuk student lah, kemudahan student sewa kereta. Sebab saya tengok kat sini student susah nak dapatkan kereta sewa. So basically dia orang kalau nak keluar pun memang terhad pemilihan dia. Ada je beberapa student yang buat, tapi untuk dia orang keluar pada hari yang sama macam hujung minggu ke akan penuh, dia orang kena berebut. So saya cadangkan sistem ni untuk orang luar pun boleh tolong student, like sewa kereta dia orang untuk dia orang memudahkan urusan keluar, pergi mall ataupun pergi tempat mana-mana lah. So basically sistem saya ni melibatkan student, admin, owner kereta. So 3 user lah. And then Alhamdulillah setelah berpenat lelah 2 sem, baloi juga dapat bronze medal untuk projek saya kali ni. Walaupun saya dah expect pun dapat menang tu, tak ada harapan pun benda sebenarnya. Sebab based on hari kejadian masa FYP pun saya ada masalah sikit sebenarnya. Time tu sistem saya tak boleh nak connect dengan wifi Uniza. So basically sistem saya tu dah di-connect dengan wifi kat rumah. So tak dapat nak adjust balik dia punya IP address tu. So saya pun terpaksa ambil wifi dekat rumah bawa kat sini. Begitu ceritanya.